Satu pertemuan yang menghimpunkan ulama, tokoh, dan umat Islam dari pelbagai negara dengan satu tujuan yang sama, memperkukuh perpaduan dan kesatuan ummah di tengah-tengah cabaran dunia Islam. Pada tahun 1988, ijtima' yang pertama berlangsung di Masjid Rusila, Marang. Dalam kata aluannya, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang ketika itu menyandang naib yang dipertua PAS Pusat mengingatkan bahawa antara ancaman terbesar terhadap umat Islam ialah serangan pemikiran yang memecah belahkan kesatuan ummah. Beliau menyeru umat Islam agar kembali bersatu di bawah akidah Islam dan memperjuangkan dakwah dengan kesungguhan supaya Islam kembali memimpin kehidupan umat. Dalam ijtima' kedua pada 1993, umat Islam sekali lagi dihimpunkan dengan satu resolusi penting yang dikenali sebagai pengesahan Rusila. Resolusi ini menyeru umat Islam di seluruh dunia agar bersatu atas dasar akidah Islam, membebaskan diri daripada sistem dan ideologi yang bercanggah dengan Islam, serta memperkukuhkan kerjasama gerakan Islam dalam menghadapi penindasan dan cabaran yang menimpa umat Islam di pelbagai wilayah dunia. Selepas lebih 2 dekad, pada 2015, ijtima' ketiga kembali menghimpunkan ulama dan tokoh gerakan Islam dari pelbagai negara. Pertemuan ini menekankan kepentingan memperkukuh ukhuwah ummah, memperluas jaringan kerjasama gerakan Islam antarabangsa, serta memperbaharui komitmen bersama dalam menghadapi cabaran yang melanda dunia Islam. Semangat ukhuwah itu diteruskan dalam ijtima' keempat pada 2017 yang membawa pertemuan ini ke pentas yang lebih luas di peringkat antarabangsa. Ia menghimpunkan tokoh dan umat Islam dari pelbagai negara, memperkukuh kerjasama gerakan Islam global dan mengangkat suara umat Islam dalam menghadapi isu serta cabaran dunia Islam. Kini, selepas hampir 4 dekad perjalanan sejak 1988, ijtima' antarabangsa perpaduan ummah buat kali kelimanya bakal berlangsung di Terengganu Darul Iman sebagai tuan rumah. Di tengah-tengah krisis dan konflik yang melanda dunia Islam hari ini, pertemuan ini menjadi satu lagi lembaran penting dalam usaha menyatukan suara dan kekuatan ummah. Satu lagi sejarah perpaduan ummah bakal bermula.